Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfa. So hari ni aku akan tunjukkan korang bagaimana caranya untuk kita chat dengan seller sebelum kita membuat pembelian ataupun kita nak confirmkan sesuatu tentang produk yang kita nak beli dekat Shopee. Okay, let's go. Pertama sekali korang buka dulu apps Shopee. Kemudian contoh contoh saya nak beli dompet lelaki, so saya tekan dompet lelaki. Okay, kemudian kita berminat dengan produk dompet yang ini, tapi kita nak tanya sesuatu tentang, contohlah, adakah benda ni kulit original ataupun tak kan. Macam mana nak frame name engraving, dia kata boleh tambah nama kan. So kita nak chat dengan dia. So caranya adalah kita pergi dekat bahagian chat now. Okay, klik sini chat now. Dan dia akan terus keluar dekat paparan yang macam ini. So korang boleh terus tanya je bila, "Hai, boleh saya tahu tentang produk ini?" Contohlah, okay. Kemudian dekat bahagian sini korang boleh tekan send dan korang just tunggu je seller tu balas. Dekat bahagian atas ni korang boleh tengok seller ni aktif 3 minit yang lepas lah. So korang just tunggu je dia reply, dan lepas dah confirm korang rasa berbaloi dengan barang tu, korang rasa puas hati, korang boleh terus membuat pembelian. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello Anfa, dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.